Okey, kita akan menyaksikan podium nanti. Bagi MSBK 600 sebelum itu, kita akan highlight bagi perlumbaan. Peringkat awal kita boleh nampak Faris Putra dan juga Ahmad Amdan dapat mengikori di belakang Helmi dan Karya Dampawi. Tapi bila masuk di lap ketiga, mulai nampak jauh mereka meninggalkan dua pelumba Yamaha di belakang yang tidak dapat untuk mengikori pace yang ada dilakukan oleh Helmi Azman dan juga Karya Dampawi, walaupun catatan masa yang dilakukan oleh Karya Dampawi dan juga Helmi Azman tidak sebaik semalam, tapi dua pelumba Yaman juga gagal untuk kita masa yang lebih baik lagi. Yang ini yang kita lihat dari Dunlop akan bertanyakan mengenai bagaimana penggunaan tayar ini memberikan kesan dalam keadaan cuaca yang cukup panas di Lita. Azman sampai untuk menangi perlumbaan kemenangan yang keduanya. Dalam perlumbaan yang kedua, dia mengikuti tempat ketiga dan tempat yang kedua. Minggu ini dia menang dalam kedua-dua perlumbaan.